Pernah tak anda terfikir berapa nilai 250 gram emas hari ini? Jawapannya sekitar 137,000 untuk hari ini. Persoalannya, apa makna angka ini untuk keuangan anda? Kalau jumlah ini anda simpan dalam bentuk duit, inflasi akan perlahan-lahan menghakis kuasa belinya. 10 tahun akan datang, 137,000 belum tentu cukup untuk beli apa yang anda rancang. Tapi bila anda simpan dalam bentuk emas, nilainya bukan sahaja terpelihara, malah berpotensi meningkat. 250 gram emas adalah simpanan yang kukuh yang boleh jadi dana kesemasan, modal untuk peluang bisnes dan warisan bernilai tinggi untuk anak-anak. Inilah bezanya emas dengan duit kertas. Emas sekali inflasi, duit makin lama makin susut nilai dia. Dan nak capai 250 gram emas ini tak perlu sekaligus. Anda boleh mula dengan hanya 1 gram, simpan secara konsisten melalui kad Public Gold. Lama-lama dia akan tercapai. Dari 1 gram jadi 10 gram, naik 100 gram, akhirnya 250 gram emas. Itulah simpanan sebenar yang bernilai RM137,000. Bagi yang nak alihkan sebahagian kekayaan kepada emas fizikal seperti ini, sama ada 1 kilogram emas ataupun 250 gram emas, boleh refer di pin video untuk saya bantu sebaiknya.